Okay guys, so saya pun baru pindah rumah. So rumah pun sangat-sangat separ lagi. Banyak lagi lah benda yang tak settle. But saya pun baru plan nak start workout balik. Sebenarnya agak lewat dah sebab sekarang pun dah bulan 8. So daripada Januari tu saya asyik bertangguh-tangguh lah. Nak workout, so tak ada masa nak workout, lepas tu makan barai. But finally sekarang saya plan untuk start betul, tapi saya nak terus start dengan result yang pantas. So saya akan terus pakai suplemen sekali. Okay. So plan dia, saya nak pakai kreatin dan juga mass gainer. Dalam pada, saya target saya punya pengambilan kalori harian lebih kurang dalam 2,000. Saya nak try 3,000. Hari tu saya try 3,000. Tapi saya cuma mampu konsisten 2-3 hari. And then saya dah tak larat nak makan. So saya start pada low dulu, 2,000 calories, but 1,000 kalori pada suplemen. So jadi 3,000 jugalah. And then saya akan slowly naikkan saya punya pengambilan kalori harian daripada pemakanan solid food. Okay. Mass gainer ni saya pakai super mass gainer daripada Dymatize. Dia 1,280 kalori, 52 gram of protein. Tapi korang kena ambil 6 scoop. 6. So saya just ambil separuh lah. Separuh adalah 3 scoop lah. So scoop dia ni, dia ada tulis siap-siap kat sini. Satu scoop ni adalah 1/2 cup. So kita perlu ambil 3, 2, 3. Okay, sini. Ini scoop dia. Okay. And then, ni tak recommend sebenarnya kalau korang baru nak start balik. Tapi sebab saya nak boost sikit, so saya ambil kreatin. Kreatin sepatutnya ambil dalam 5 gram saja. Tak perlu pun ambil lebih. Macam nak ambil sampai 10 gram ke kan. Saya pun sebenarnya tak pernah try pun. Dia panggil apa? Kreatin loading. Ambil double serving. Sebab lagi-lagi kalau korang ada masalah buah pinggang kan, sangat-sangat tak recommended. Tapi saya saja nak try. Kita tengok macam mana dia punya result dia. Okay. So saya cuba. Kalau tak jadi, korang tak perlulah buat. Right. So jom kita blend. Tutup dulu. Rumah ni kosong tau. So memang saya terpaksa lah duduk je kat mana boleh. And then, okay, bismillah. Okay. Blender ni memang padu, dia boleh guna untuk blend ais. Okay, so kalau korang nak protein yang betul-betul hancur, betul-betul dia punya texture the best, cuba korang try bancuh pakai blender. Kita pindahkan the protein ke dalam bekas dan kita pergi gym. Tengok texture dia. Padahal mass gainer sepatutnya pekat kan. Tapi ni dia just fine. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa macam minum aiskrim coklat. Tahu aiskrim tu kau nak cair kan, kau minum. Macam tu lah rasa dia. Solid. So kalau korang nak try mass gainer tadi pun, korang boleh check out dekat link yang saya share dalam video ni. Okay, satu benda lah tentang bancuh mass gainer ataupun protein biasanya, ataupun whey protein. Biasanya kita kalau letak air banyak, memang dia jadi kurang manis. Tapi bila dia air banyak, perut jadi bloated kan. Jadi kembung air. So that's why kalau saya prefer letak air sikit walaupun manis. But as you know lah kan, as you guys know lah, nama pun mass gainer. Mass gainer ni susah untuk cari yang dia punya rasa dia. Maksudnya tekstur dia tu betul-betul ngam. Tu dia punya gym dia kat sini. Korang tengok Oh, dah ada CCTV. Gym dia kat sini. Dia ada court futsal, swimming pool, gym dia tepi sana. Nervous lah. Lama tak buat YouTube. Okay. Jom. Nak tengok pemandangan Okay. Korang tengok tempat bar pada. So saya ingat nak buat start training bar sikit lah. Sini ada swimming pool budak-budak.
Not bad. Tinggi dia 45 cm. So ni gym dia. Memang tak ada orang lah. So that's why dia best. Okay. Tapi dia buka sampai pukul 11 Cara masuk dia, korang just masuk. Tolak. So then kita buka aircon. Saya biasa buka satu je. Lampu tak payah kot. Lampu okey. Okay, so dumbbell, simple machine, treadmill. Isi nama dulu. Okay, so the plan is saya nak workout chest. Kita pakai ni je, simple. So setting dulu apa yang betul. Sandar. Ni okey kot. Ataupun belakang sikit. Ni belakang sikit for chest. Okay. And then berat 45 kilo, maybe okey lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. First set. So untuk chest biasa saya suka tangan saya ni kat bawah sikit. Kalau saya nak pegang atas ni kena tinggikan lagi kerusi. Tapi okey juga untuk tinggi sikit kerusi. Oops. Okay. Equipment ni macam tak maintain, so dia agak kasar sikit. Okay, bismillah. Tak boleh, kena pegang atas. Okay. So ni macam incline press lah. Okay, kita buat warm up set dulu. 10 reps easy. Dapat pergerakan cantik dulu. Okay. Focus on using korang punya dada bila tolak. Sebab nama pemain chess, kita bukan main arm. Kalau main arm, kita tolak pakai tangan lah. Kalau tolak pakai tangan senang. Kau tengok saya tolak pakai tangan. Ni kita tolak pakai tricep. Tapi kalau main chest, kita tolak pakai chest. Kita fokus on squeeze kita punya chest tu. Turun slow, turun pun tahan pakai chest. Tolak pakai chest. Okay, nice. So macam saya, sekarang saya pengamal 2 set. 2 set max. So saya just first set macam ni lah, ringan-ringan. Kita rasa dulu. So daripada first set ni kita boleh anggarkan kita punya next set nanti nak berat macam mana. So jom kita masuk real weight. Tadi 45. Kita masuk real weight. Kita try berat badan saya 60 kan. Kita try 60 lah. Berat badan saya 67. Kita try 60. Tapi rehat dulu. Kita rehat 1 ke 3 minit. Rehat 1 ke 3 minit. Tarik nafas dulu kan. Main phone dulu ke, ataupun memikirkan masa depan. Saya target 12 reps lah. Okay, 1, 2, 3. Kita kira sama-sama sebab saya kalau tak kira sebenarnya, saya selalu tengok video yang saya record. Ingatkan dah buat 12. Bila tengok balik, 7 rep lah. Tapi dalam otak secara 12. So kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 lagi. 1. Oh, nice. So ni 12 reps yang nice. Berat dia 10 reps terakhir tu dah rasa sangat-sangat struggle. Tapi boleh habis 12. So saya akan cuba naik satu lagi weight lah. Kita try challenge diri kita. Rehat jap 2-3 minutes. Semalam saya main bola. Saya main midfield. Tiba-tiba tergol. Lepas tergol tu tiba-tiba terus lupa diri. Habis. Striker, winger semua saya letak pas lah. So rasa macam alamak, asal boleh jadi macam ni kan. Lepas tu saya bagi tahu diri saya balik, kau midfield, main passing. Lepas tu tak ada goal sebab main passing. Okay, bismillah. Sedap guys tadi tu. Yang ni saya recommend kalau korang dapat kan, sebab rasa dia sedap. Lepas tu kalau korang nak sizing kan, korang besar badan, memang solid.
Korang kan, kalau nak start workout tapi korang tak tahu macam mana, sebenarnya saya ada sediakan satu training program lengkap. Saya dah sediakan semua dalam bentuk video lengkap. Saya dah compilekan cara workout, cara makan, macam mana berat nak angkat, macam mana form dia. Lengkap lah semua. So kalau korang daripada zero pun, korang dalam masa sehari, korang tengok tu, korang boleh jadi someone yang terus macam download experience saya selama 15 tahun. So saya jual dengan harga 250 saja. So untuk 15 years experience dah compilekan sekali. Kalau korang tengok tu, korang boleh ajar orang lain pula. Tahu? Cuma RM250 saja. So kalau korang berminat, korang komen je, saya berminat dengan program RM250 Tazen. Nanti saya share details dengan korang macam mana korang boleh beli program tersebut. So kalau korang berminat, korang roger. Okay, jom kita sambung training. Bateri pula tinggal 16. Jom kita settlekan dengan pantas. Tukar weight dulu. Okay, saya naik 10 kilo kan. So kita try easy 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 2. Nampak macam simple tapi training sepatutnya macam tu. Dia something yang korang tak boleh angkat tapi korang cuba. Tapi bukanlah betul-betul tak boleh angkat terus. So at least bolehlah angkat dalam 6 kali. So kalau setakat boleh angkat sekali je, form membarai tu bukan weight yang sesuai. Okay, so sepatutnya main chest fly. Jom lah main chest fly. Tapi sebab saya punya bateri tidak mengizinkan, so saya just tunjuk korang satu set lah. Okay, so jangan marah satu set je Okay, fly sini. Okay kot. Okay, kita buat incline chest fly lah. Right, ambil dumbbell yang ringan je. Fly tak perlu berat-berat. Okay, bismillah. Okay, fokus dia adalah untuk tarik tangan ke tepi, stretch the chest, masuk. 1, 2, 3. Tapi ni ringan sangat. So ni warm up set, nanti 2 real set. Tapi the real set saya tak share lah sebab bateri saya dah tak cukup. Next time saya buat video panjang Sebenarnya saya dah tak buat personal training tau, ajar orang one to one dekat gym. Tapi adalah orang minta juga. Cumanya jauh sangat. Kadang ada sampai KL, Perak pun ada, Pening pun ada kan. Saya duduk Semenyih, Kajang Semenyih, dekat-dekat tu. So jauh. So kalau ada yang dekat-dekat, saya buat. Dan saya akan start maybe bulan ni saya akan ambil intake for bulan depannya, bulan 9. So saya akan train lebih kurang dalam, saya nak train 3 orang, tapi saya tahulah masa tidak mengizinkan. So saya akan ambil 2 orang. Okay, so itu saja untuk video untuk kali ni. So saya plan untuk naik dalam 10 kilo. So sekarang 67. Saya akan try naik ke 70 dulu, and hopefully boleh pergi sampai 75 or even 80 kilo. Okay, so thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe kalau belum lagi.